Peristiwa meletakkan Hajarul Aswad. Adik-adik, ketika Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun, telah berlaku banjir besar di kota Mekah. Banjir besar itu telah menyebabkan bahagian dinding Kaabah runtuh. Nabi Muhammad bersama-sama orang Arab Quraisy membina semula bahagian Kaabah yang runtuh itu. Setelah semuanya selesai, ketua-ketua Arab Quraisy berebut-rebut hendak mengangkat dan meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Mereka telah berselisih faham tentang siapa yang paling layak melakukan tugas itu. Mereka hampir bergaduh disebabkan hal tersebut. Akhirnya, mereka bersetuju untuk melantik orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram pada keesokan harinya sebagai hakim. Pada keesokan harinya, orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram ialah Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat gembira. Mereka menjerit Al-Amin, Al-Amin. Seterusnya, mereka melantik baginda sebagai hakim. Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kebijaksanaan baginda. Nabi Muhammad meminta sehelai kain. Baginda pun membentang kain tersebut dan meletak Hajarul Aswad di tengah-tengahnya. Lalu baginda pun meminta ketua kaum Quraisy memegang setiap bucu kain dan berjalan ke penjuru Kaabah. Akhir sekali, Nabi Muhammad sendiri yang meletakkan Hajarul Aswad pada tempat asalnya. Semua ketua-ketua kaum Quraisy berpuas hati dengan cara baginda.